Soalan dari bakal penyimpan emas. Any tips macam mana nak saving je? Gaji besar tapi nak menyimpan tu jauh sekali. Share lah tips sikit. Dia tak ada tips tuan-puan. Yang pertama, tuan-puan kena memang paksa. Yang kedua, memang kena lupakan simpanan. Kenapa kena paksa dan lupa? Sebab itulah realiti untuk simpanan. Kalau tuan-puan suka nak paksa dan lupa dalam bentuk simpanan RM1, apa kata tuan-puan cuba simpan dalam bentuk simpanan emas? Sebab Putih dah buat semenjak tahun 2022 dan itu yang berjaya. Putih simpan secara paksa guna konsep EPP. Kalau takut berkomitmen boleh guna auto debit di dalam akaun Mascap serendah RM100 dan lupakanlah simpanan emas tuan-puan. Kalau tuan-puan konsisten RM100 setiap bulan pun, akhir tahun tuan-puan dah ada sekitar 2 ke 3 gram, yang mana 2 ke 3 gram tu lebih kurang 1,000 ke 1,500 untuk 1 tahun. Okey lah kan kalau tuan-puan baru nak bermula. So, paksa dan lupa. Susah nak simpan duit, cuba simpan dalam bentuk simpanan emas. Itu saja. Berminat nak mula? Follow dan klik link bio.